Okay, so saya kena pergi A1 A1 Taipei Main Station A1 platform nombor 2. Okay, so nanti kita tap lah EasyCard kat sini. Ni 2. Tengok orang tap macam tu je. Alright, kita try. Okay guys, dah berjaya sampai MRT, dah berjaya beli EasyCard, berjaya top up. So sekarang ni tengah tunggu train. So dia ada 2 je platform, satu dengan 2. Satu pergi Taipei Main Station, satu lagi pergi Zhongli. So saya nak ke Taipei Main Station dulu, lepas tu kena transfer lah, nak pergi ke tempat tinggal saya. Tengoklah macam mana. Ada bag-bag besar pun, dia ada apa, dia ada lift. Bawa bag besar tadi. Alright. Tu pergi Zhongli tadi. Tadi saya tengok kekerapan train dia kuat juga. Oh, dia. Okay. Saya tengok kan dia macam skip semua stesen lah. Saya rasa saya ternaik express ni. Nanti kita tengok lah berapa punya. Saya tak pasti, tak check express berapa lagi. Dia macam skip lah, stesen dia tak berhenti saya tengok. Macam terus canggung ni kot. Canggung. Dia macam limited express lah. Maksudnya dia berhenti dekat stesen tertentu je. Okay, alright. Kita berhenti kat Canggung ni. Left side. Jangan ganggu orang, okay.